Jangan sesekali masuk apartmen yang bernombor 610 sebab ada orang yang pernah masuk. Dia mati dalam masa 4 hari. Mati dalam keadaan yang tragis, ganas, ngeri. Takut man. So ni filem yang terbaru, baru keluar dengan Netflix. Tajuk dia Panggonan Wingit 2 Miss K, ataupun dalam bahasa Inggeris dia, kejap aku check, The Haunted Apartment Miss K. Pasal hantu yang mengganggu rumah apartmen bernombor 610. Siapa yang masuk dalam apartmen ni akan ada suara misteri yang menyebut sesuatu. Tapi lepas dia sebut benda tu, orang yang dengar, orang yang masuk dalam apartmen ni akan mula diganggu selama 4 hari. Dan lepas 4 hari mati. So filem ni aku pernah review sebelum ni, tapi nanti aku akan letak balik rating dan review untuk filem ni dekat website aku. Korang boleh pergi dekat website aku www.kotaknyaman.com. Dekat sana korang pun boleh review juga, boleh bagi rating untuk filem-filem dan juga siri-siri yang korang dah tonton. So apa pendapat korang tentang filem Panggonan Wingit 2 ataupun dalam bahasa Inggeris dia The Haunted Apartment Miss K? Cuba komen kat bawah. Nyaman.